Beli nasi satu, bagi dua untuk anak. Lepas tu tengah makan nak pergi toilet, dia baru makan sikit. Kenapa makcik buang nasi? Seorang wanita meluahkan rasa sedih dan kecewa terhadap pemilik kedai apabila membuang makanan anaknya. Baru-baru ini tulas satu video yang dikongsikan oleh Honey Empire menceritakan makanan anaknya belum sempat dimakan dibuang pemilik kedai makan apabila ketandas viral di media sosial. Difahamkan, wanita terbabit pergi ke tandas dan memberitahu pemilik kedai bahawa tidak mengambil dan buang makanan anaknya kerana anaknya belum makan lagi. Namun, selepas keluar daripada tandas didapati makanannya sudah tiada di atas meja kerana telah diambil dan dibuang oleh pemilik kedai makan. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular. Kenapa makcik buang nasi? Tadi pergi makan dekat kedai. Beli nasi satu, bagi dua untuk anak. Lepas tu tengah makan nak pergi toilet, dia baru makan sikit. Lepas tu anak nak pergi toilet, dah pesan dekat makcik tu, "Makcik, jangan buang nasi saya nak makan lagi." Sebab anak tak makan lagi. Habis pergi toilet, dah siap pergi toilet, pergi meja semula, nasi tu dah tak ada. Ayam banyak lagi, nasi banyak lagi. Boleh anak malik makan 2 orang. Ya Allah, makcik kenapa buang? Tak senang makcik nak beli nasi tu. Makcik tertengok je. Malah lah nak nangis dekat situ. Jadi siapa nak pujuk?